Baru lepas melantak sakan masa tahun baru Cina? Anda ingat kalau kolesterol masa medical check-up tu normal, jantung anda selamat? Salah besar. Pembunuh sebenar saluran darah bukannya tahap kolesterol tinggi atau rendah, tapi hakikatnya pembuluh darah anda sedang meradang dan menjadi keras. Dengar sini, bila anda makan tak ingat dunia, tekanan oksidatif dalam badan mencanak naik. Saluran darah anda ibarat paip getah yang dah lama diserang bertubi-tubi oleh radikal bebas sampai hilang keanjalan, jadi rapuh dan keras. Sekali platelet darah menggumpal dan tersumbat, ia terus meletuskan serangan jantung sekelip mata. Nak kembalikan keremajaan saluran darah? Atas meja makan anda wajib ada 4 tukang cuci ini. Alisin dalam bawang putih boleh menghalang darah beku. Quercetin dalam bawang besar pula menyapu bersih radikal bebas. Sayur berdaun hijau gelap bertugas membuang toksin. Dan kekacang pula bertindak pantas memulihkan keanjalan dan melembutkan semula laluan nyawa anda. Tapi awas, jangan tersalah makan. Kalau nak makan kacang, wajib pilih yang original, tanpa perasa, dipanggang ringan, lightly roasted dan tidak diluncur. Kacang yang bersalut gula, karamel dan garam tu bukan ubat pelindung jantung. Itu namanya racun kronik. Jangan biarkan satu jamuan besar menghancurkan jantung anda. Malam ini, tambah 1 pinggan telur dadar bawang besar dalam menu lauk anda. Ikuti saya. Jom rungkai Life Equation.